Subscribe YouTube sama saya Radha Mapping. Okay guys, so hari ni kita akan pick up kita punya motor. 2 biji motor sebab adik pun nak ikut ride sekali. Cuma kita pick up dekat tempat yang berbeza sebab motor yang Pink nak tu dekat tempat yang berbeza-beza. Jadi kita orang split lah. Okay, ni motor adik dekat sini Oi, lain macam motor dia. Okay, so kita daripada Guma nak pergi Tokyo berbasikal. Mount Fuji. Standby. Okay, so motor Pink dia tengah prepare untuk checking. Okay, so motor kita ambil dekat Ricohland. Thank you Ricohland. Motor yang Pink pakai, Pink akan ambil dekat Ricohland Isesaki. So kita pilih motor yang tak ada dekat dalam Malaysia lah. Excited. And motor yang satu kita akan ambil dekat Ricohland Ueno. So yang tu besar sikit. Kita tunggu. Lain video kali ni. Box belakang. Okay. Oh, okay. Document. Alright. Okay. Okay. Oh, minyak full. Okay. Okay. Alright. Okay. Right. Okay, dah sign. Okay, settle. Okay. Okay guys, motor dah dapat. Ush, handsome lah. Memang lawa. Honda City 125, color merah. Motor dia bersih. Nombor plate color pink. Okay, so kita nak set up untuk letak bag-bag kita. And motor lagi satu, Akil akan ambil dengan adik. Adiknya dah ambil dah. Oh, adiknya dah ambil? Mana? Saya tak baik. Oh, dia malam awal pagi tadi siap aspek. Dia dah spek dah ni. Wah, Rhino. Lain macam. Okay, tadi sempat. Pagi tadi kita sempat tukar sprocket. Depan 15, belakang 32. Oh, okay. 65 injek 6. Laju lah ni? Brake prototype Brembo baru. Lightweight lah. Belakang drum brake. Drum brake Okay. Drum brake Aspire. Alright. Mantap. So, kita teruskan perjalanan. Kita mengikat-ikat dulu. Tunggu tengok kejadian dia macam mana. Okay guys, we are ready to go. Oi, rasa macam pergi racing bakal tebal-tebal macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, see you tonight. Dah terbiasa. Okay. Dah show dulu Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tinggi juga motor dia. Dia sebenarnya ada rasa nervous sikit, tapi dalam masa lama dia ada rasa excited. Kalau tengok map perjalanan lebih kurang 3 jam. Betul, slow siut. Dia punya limit 50, 40. Kita tak boleh mencila, kita tak boleh speeding. Perjalanan untuk 90 km ambil masa 3 jam. Dah nak sunset guys. Kat sini gelap pukul 4.30. 4.28 something lah. And not bad lah. Motor ni tinggi juga sebenarnya. So no wonder lah perjalanan tu ambil masa sangat lama. Sebab motor 150cc ni kita tak boleh naik. Nampak 40 speed. Speed 40, 50 tu je boleh. Kau memang betul-betul layan view, layan jalan. Ni rasanya kawasan-kawasan hitam ni. Layan, enjoy. Kalau tengok ni depan ni semua gunung. Jam pula. Jam kena duduk belakang kenderaan kena duduk belakang lori jam boh. Wow, daun kuning masih kuning. Menyala bosku. Bawah kan? Saitama. Oh, Saitama. Yalah.
Oh, speed track. Terkejut nak. Dia punya hijau, kuning, top merah. Cak. Dah sejam jalan. So get used to it. Dah. Tapi suhu pun dah makin sejuk. Bawah hidung ni dah rasa macam pedih-pedih. Kering dah kot. Tadi masa mula-mula ambil motor ni, dia macam apa tau? Macam panik, macam panik ah. Satu, kita dah biasa buat motor ada clutch. Lepas tu tepi sini rasa macam kosong. So dia rasa macam dia rasa macam tu. Lepas tu motor ni dia ringan gila. Jadi Ping rasa macam biasa buat motor berat-berat. So dia rasa macam apa ni macam tu lah. Dan masa tu kita masih macam, walaupun kita dah baca, dah study dia punya rules, kita ada lagi sikit confused sikit sebab traffic light dia agak confusing kat sini. Tapi bila jalan sejam ni dah relax okay, boleh santai, boleh layan. Cuma dah nak gelap. Gelap ni je lah masalah Ping lagi, antara gelap ke terang. Antara terang ke gelap. Jadi kita sama balik. Cantiknya. Oh, beautiful. Kita kalau kat Malaysia nampak kuning, pecut. Comelnya kereta tu. Tapi kat sini nampak kuning, berhenti. Tahu, takut. Negara orang kan. First time pula tu. Seorang-seorang pula tu. Apa ni, ambulans ke? Lagi 59 km lagi. Let's go. Dah gelap guys, dah gelap. Ni kawasan apa? Padi ke apa benda lah. 46 km lagi. Masa dia tadi patut sampai 6. Kan dah jadi 6.36. Sebab tadi Ping berhenti kejap dekat 7-Eleven nak betulkan glove. Ingat nak pakai double layer. Tapi bila pakai double layer susah pula sebelah ni nak on off kamera. Jadi sebelah ni double, sebelah ni satu. Nanti nak carilah yang space sikit untuk pakai inner kat dalam ni. Sejuk 46 km lagi weh. Tapi dia punya timing tu koyak tu 1.46. Tengok ni apa benda ni. Ada signage plus pula. Dia kalau depan tu ada kereta, kau tak seram sangat. Tapi kalau kau seorang-seorang depan, belakang jauh, dia bukan seram lah. Dia macam betul ke macam tu lah. Pada sepanjang-panjang ni dia punya speed 40 je. Kau rasa? Jom lah. Nadia apa sambung? Nak melintas pun takut-takut. Kalau kat Malaysia dah keluar dah tadi. Keluar tak nampak kau bagi signal. Okey, lagi lebih kurang 39 km untuk sampai ke Ueno. Dah gelap dan dah start sejuk. Aduh, lapar pun ada. Okey, sekarang ni kita berada dekat area Saitama. Dah dekat dah ni, dekat sangat dah ni dengan Tokyo. Jam guys. Tak boleh nak mensilok tu. Memang kalau duduk Jepun ni satulah, dia akan ajar kau satu berdisiplin yang kau punya. Kedua, kesabaran. So semua benda kau kena sabar. Termasuklah ni. So kalau nak dibandingkan dengan Malaysia, dekat sini dia punya suasana walaupun dia rushing tapi dia tenang. Sebab semua orang dia tak ada macam huru-hara pentingkan diri macam ni lah contohan. Huru-hara nak silok-silok. Tak ada. Motor pun beratur juga, sama macam kereta. So kalau dia orang kata istilah naik motor lagi cepat, sebenarnya tu tak ada. Istilah tu tak boleh pakai dekat Jepun lah. Istilah tu hanya boleh pakai kat Malaysia je, naik motor lagi cepat. Lagi 30 km tapi 1 jam 10 minit. Oh, ini macam walau wait. Baru pukul 6.30 tapi dia dah rasa betul-betul gelap lah cerita dia.
Oh, okey. Muka dah saja beku lah ni. Badan dah okey dah. Ngam sui. Baju pakai 1, 2, 3 lapis. Seluar pakai 1, 2 lapis. Lepas tu seluar riding. So far 70 km bawa motor ni. Minyak tak luak lagi. Masih full. Dari segi comfort, position dia memang comfort. EX5 kan. Siap bagi box kat belakang, boleh sandar macam ni. Memang best lah. So kau boleh fikir, kau boleh bertenang macam ni tenang. Aku lambat lah kalau macam ni. Mungkin lah traffic light lah sini depan ni. Oh ya, betul, traffic light. Nanti apa-apa kita sambung. Kawaguchi. Okey. Set di depan. Aduh. Aduh, geng kreng-kongkeng je ni. Tak yalah. Jangan. Sabar. Google Map pun dah tulis bahasa Jepun dah. Kat sini dah banyak kenderaan yang besar-besar. Dan orang dia pun dah start macam orang bawa motor pun dah tak tunggu belakang. So tadi ada orang mencilok, kita pun terikut nampak mata kering. 8 kilo lagi guys. This is Tokyo. Ramai orang. Apa dia tulis tu? Ada apa ni polis yang ramai ni? Ada kes bunuh diri. Kilo lagi guys, 3 kilo lagi. Kat sini kita dah boleh nampak banyak motor. Dan diorang dah tak tunggu belakang kereta ya. Dah masuk kereta sini. Okey, ni macam area Bukit Bintang. Sama, vibe dia sama. Beza suhu je. Okay guys, selamat sampai di Tokyo. Sekarang kita berada dekat rental 819 dan cawangan Ueno untuk kita ambil lagi satu biji motor yang didaftarkan di bawah nama Akil. Tetapi Akil salah train lah guys. Dia akan sampai 6.50, kedai tutup 7. Tadi masa pergi ambil, dia nak minta yang ni lah. Kita kena bagi lesen kat dia lah. Ayo. Pedih lah hidung. So ni kedai dia yang dekat Ueno. Banyak motor guys. Dia ada jual motor juga. Untuk Honda Monkey tu harga dia 387,000 yen. Tu korang convert. Yang ini kedai dia besar. Ada banyak pilihan. So ni antara pilihan-pilihan motor untuk disewa lah. Of course lah, kalau kita datang sini kita nak sewa motor-motor yang ada kat Malaysia, buat apa kan? So baik kita sewa motor yang tak ada dalam Malaysia. Tapi kalau Pimpi akan sewa yang sisi kecil sikit lah. Sebab kan tengoklah speed dia tadi berapa, 40-50 je. Okay,
So ni dia motor lagi satu yang kita akan ambil, CBF 125T. Betul ke? Rasa betul? Ya betul. Motor tak ada kat Malaysia ni guys. Kalau ambil yang ni best, tak kena angin. Tapi itulah dia punya speed boleh bawa 30 km/h je. Petak ke lah. Tak jadi pun dah petak. Oh, PCX. Alamak. PCX dia nampak mesti lagi best. Tapi PCX kat sini 125cc guys. Kawasaki Estrella 250. Final edition Rental 819 ni dia ada banyak cawangan tau. So korang boleh tengok website dia, Rental 819. And kalau tak bawa helmet sebenarnya boleh sewa sekali helmet. Dia memang ada helmet. Dan kalau nak perlukan glove ke, perlukan phone holder ke, apa ke, semua memang dia dah ada. And dia boleh sewa sepaling kejap 4 jam. Ataupun yang sepaling lama paling kau suka lah. Finally. Kau jangan naik train lah. Jangan naik train. ダメージの範囲が大きくなっていくと Okay. Oh, 95, 97. 95, lowest, then 97. Yeah. So here 95. It's 95. 95. Premier is 95. Oh, okay. Okay. Ni public parking. Tapi itulah, untuk motor dia tak ada pun bagi tahu ni berapa ringgit, berapa nak kena bayar, berapa yen. Cuba bagi tahu kalau parking untuk kereta 20 minit 200 yen, 100 yen 40 minit. Park your car only. Dia tanya orang dalam tu. Mana? Dia tanya orang dalam hotel tadi ya. Yang dalam hotel tu. Saya tanya dia tak tahu apa-apa pun pasal parking dia. Hi, may I ask about motorcycle parking? What? Motorcycle Motor? parking? Ha. Ya, わからない。うちじゃないです。 Oh, tak tahu. コインパーキング。うちじゃないので、Orang. ちょっとわからない。 Oh. Okay. すいません。 Apa pusing lu tengok. Adakah kalau kita nak menggunakan penjalan kaki kita boleh tolak motor? Adakah hanya untuk motor bawah 50cc? Tak apa, malah nanti kita tanya orang Japan, Mr. Toyo. Sekarang kita tengah jengkrang nak parking motor. Nak bayar macam mana? Maybe satu. Tekan satu. Lepas tu tekan ni. Pay parking fee. Satu parking berapa lama nak kena bayar berapa lama duduk sini? Satu. Fee 1,400. Kencang tak parking dia? Kena try kita parking kat depan. Mana? Kita lagi depan. Dia macam public sikit. Dengan basikal dengan apa. Jom cuba. Kita dah hampir 2 jam sebenarnya mencari hotel. Kita cari hotel kita nak cari kita punya parking. Kereta jadi pukul 7 lebih macam tu. 7.15. Ni dah dekat pukul 9 Mat. Betul. Tokyo tak mesra bikers. Apa nak pusing-pusing Tokyo malam ni? Tapi jadi pusing-pusing cari parking. Yang hanya ada ni sensor, bukan sensor kan? Ni sensor. Yang hanya ada sensor sini, motor tak ada. Betul tu. Mungkin je pun baik bagi orang bagi motor parking free. Tu lah. Oh, parking lot ni yang monthly punya.
Yang untuk motor. Ueno Station ada lah parking motosikal. You nampak tak? Station diorang ada. Okay, macam ni. Kita letak motor kita kat depan tu, salah seorang tu kat bawah, letak barang-barang naik atas, lepas tu baru kita pergi Ueno Park. Sebab nanti adik pun nak balik, nak datang juga kan. So kita kena pergi Ueno Station juga. So alang-alang pergi Ueno Station tapi jalan kaki datang sini. Tu je lah cara dia. Tak ada lagi kan parking lain. 1.7 km. Besok kita macam mana nak ambil barang-barang? Mana pula parking motor? Ada nampak? Oh, okay. Okay, parking. Tadi, masa kita tengah sewa motor, dia cakap parking dekat sebelah balai polis. So kita cari dah 2 jam tak jumpa parking. Lepas tu kita parking lah dekat depan tu. Rupa-rupanya tu balai polis, tu parking. Tak apalah. Sebab kita search tadi dia keluar Ueno Front. Ueno Front parking. Macam tu lah. Tapi sudah parking dan rate dia sama saja. Sebiji motor 800 yen for 24 hours. So itulah kisah dia. Kalau kau naik motor pergi Tokyo, Tokyo akan benci kau. Tokyo akan benci kau, bikers. Besar. Masih ada kursi. Tempat berak. Shower. Yo, painting rendah, weh. Ada ni. Ada peti ais. Wah, ini baik lah rumah ni. Ada bilik. 1. Ada bilik 2. Nice. Ni, pergi mana? Tada. Oh, almari. Ada lagi ekstra. Power lah. View. Wish. Ada koridor. Koridor ni, balcony. Ada masuk-masuk. Mantap. Berbaloi dengan harga RM200 satu malam. Okay, tadi kita tak sempat nak review betul-betul. So, ni segala peralatan yang ada dekat rumah ni. Oh, apa ni? Oh, untuk basuh. Oh, ada dryer dengan ni. Okay, ni apa? Oh, basuh apa? Okay. Segala alatan mandi. Selipar. Tisu. Lepas tu, dia juga menyediakan kopi-kopi, gula-gula dan katil yang empuk. Katil yang empuk, guys. Tapi saya ingin 1 malam je. Esok nak pergi Fuji lah.